Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala cukup sayang. Yang pertama ialah satu orang yang turun di dalam perang sabilillah. Dan dia turun falaqiyal adu. Bila dia turun, dia berjumpa musuh. Jahidan muhtasiban. Dan dia lawan dengan musuh itu habis-habisan. Wa antum tajiduna fi kitabillah. Abu Zar kata bab ni dalam Quran ada. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cukup sayang kepada orang yang berjuang pada jalannya saffan, dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris dan teratur. Golongan kedua yang Allah sayang, kata Abu Zar, Nabi SAW bersabda, wa rajulun lahu jarun yu'dhihi. Satu orang yang sentiasa disakiti oleh jiran sebelah rumah dia. Dia satu orang yang ditakdirkan duduk sebelah rumah satu orang yang problematik. Fayasbiru ala adhahu. Dia sabar atas sakit yang kawan tu buat kat dia. Wa yahtasibuh hatta yakfiyahullahu iyyahu bimautin aw haya. Cuma dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu, ya Allah, aku tak boleh tahan dengan jiran ni. Mintalah, ya Allah, stop segala sakit yang dia dah buat kat aku ni. Stop. Sama ada dengan ubah dia bagi jadi elok masa aku hidup, ataupun bagi aku mati. Kalau macam ni punya tahap dia ada kat dia, Allah sayang dia. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sayang ni, wa rajulun yakunu ma'a qaumin fayasirun. Satu orang laki-laki yang join satu kumpulan orang pergi musafir. Hatta yashqa alaihimul kara awin nu'as fayanziluna fi akhiril lail. Jauhnya musafir ini sampai exhausted, sampai jadi penat, sampai jadi letih, sampai tak tahu nak abang dah punya tak larat ni. Fayaqumu ila wudu'ihi wa salatih. Pun begitu, di hujung, di akhir malam, bangkit, ambil ayat sembahyang tahajud 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala sayang orang ini.